Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala alladhina istafa wa ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang beriman ini adalah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT telah berkata kepada kekasih-kasihnya, orang yang Allah SWT sayang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan puasa ke atas kamu. Allah SWT yang dicakap dengan cara yang penuh, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan baik. Dia tak kata puasa kan, puasa apa ni, kau kena puasa ke, wajib ke atas kamu puasa. Tak, Allah Ta'ala kata telah diwajibkan atas kamu puasa. Bukan kata aku nak suruh kau puasa, tak kan? Puasa telah diwajibkan ke atas kamu kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kan, ianya telah diwajibkan ke atas mereka yang sebelum kamu juga. Bukan kamu seorang yang kena kan? Orang-orang dulu pun diorang biasa buat juga, tak ada masalah, diorang boleh buat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya dengan kamu melakukan amalan latihan puasa ni yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita ni, maka kamu akan perolehi satu sifat, satu kebolehan, iaitu sifat apa? Sifat taqwa. Taqwa maksudnya kebolehan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, limpah kurnianya, telah memberi kepada kita peluang untuk menjalani satu latihan. Satu latihan yang Allah Ta'ala bukakan umum untuk semua orang kan, kita boleh lakukan kan. Hari ini kita tengok macam-macam syarikat kan, mereka hantar dia punya kaki tangan dia untuk pergi kursus sana, kursus ni, untuk meningkatkan lagi kebolehan kaki tangan mereka. ESQ lah, macam-macam lah hadir sekarang ni kan. Jadi Allah SWT telah membuka kepada kita kan, satu peluang. Allah telah membukakan untuk kita satu peluang untuk apa? Untuk menjalani satu latihan, yang mana dengan latihan ni kalau kita lakukan dengan sempurna, kita akan memperolehi satu kebolehan kan, satu kebolehan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Kita akan mendapat sifat taqwa. Yang mana kan, sifat taqwa ni adalah satu sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang termulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan ni kan, kita puasa dengan sempurna. Kita puasa tu maksudnya apa? Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, bergaul dengan isteri daripada pagi sampai ke maghrib. Kalau kita tinggalkan perkara-perkara ni, insya-Allah kita akan dapat sifat taqwa. Jadi ini adalah satu ubat kan, yang mana kalau kita guna, dia akan membuahkan kan, hasil yang baik kan. Allah SWT telah menganugerahkan kita ubat ni. Kalau kita guna dengan baik, maka kita akan dapat hasil yang baik. Akan tetapi kalau satu-satu ubat tu kan, walaupun mahal mana pun ubat tu kan, walaupun kuat mana pun ubat tu kan, kalau kita bersama dengan ubat tu, kita tak jaga pantang-pantang dia, maka ubat itu tidak akan dapat menghasilkan apa-apa natijah yang baik. Begitu juga dengan puasa kan. Puasa ni kita buat apa? Kita tinggalkan perkara-perkara yang harus kan, makan, minum ni benda yang kita boleh buat bulan-bulan lain kan. Tapi kalau dalam masa yang sama kita tidak tinggalkan apa? Kita tidak tinggalkan perkara-perkara yang haram kan, seperti mengumpat kan, melihat pada perkara yang kita tidak patutnya lihat kan, mendengar pada perkara yang kita tidak patutnya dengar kan. Jadi kalau kita buat kalau kita tinggalkan benda yang harus kan, benda yang harus kita tinggalkan, tapi benda yang haram kita tak tinggalkan, maka macam mana puasa kita ini boleh membuahkan apa-apa hasil yang baik kan. Jadi untuk kita mendapatkan sifat taqwa ni, maka kita kena jaga. Kita kena tinggalkan kan, bukan sahaja makan, minum dan bergaul dengan isteri daripada subuh hingga ke maghrib, tapi bersama itu juga kita kena tinggalkan perkara-perkara yang haram kan. Mata jangan kita lihat kepada maksiat kan. Bila perempuan lalu di depan kita kan, maka tundukkan pandangan. Ini adalah satu perintah Allah SWT yang jelas-jelas Allah Ta'ala telah firmankan dalam Al-Quran. Untuk orang lelaki dan orang perempuan, orang lelaki pun kena tundukkan pandangan, orang perempuan pun kena tundukkan pandangan. Dua-dua Allah SWT nas qat'i dalam Quran Allah SWT sebutkan.
tinggalkan dosa mata, kan. Telinga, jangan kita dengar kepada maksiat, kan. Jangan kita dengar kepada muzik, kan. Muzik adalah satu perkara yang melalaikan dosa, kan. Kita punya cellphone tu pun kalau boleh sepanjang-panjang tahun kita duk pasang muzik, tone muzik dekat dalam kita punya cellphone, kan. Bulan Ramadan ni paling kurang pun tukarlah, kan. Janganlah dalam bulan Ramadan ni, kan, cellphone kita mengeluarkan bunyi-bunyi maksiat, kan. Ringing tone yang menyerupai alat-alat muzik, kan. Kalau tidak, kita puasa maka tidak akan mendatangkan apa-apa hasil selepas bulan Ramadan nanti, kan. Lidah kita jaga, kan. Jangan kita mengumpat, jangan kita cakap pasal orang lain yang kita benda yang kita tak sepatutnya sebut, tak payah sebut, tak boleh. Sibukkan lidah kita dengan berzikir, bertilawah, kan. Cakap perkara-perkara yang baik, kan. Jadi kalau kita jaga perkara-perkara ni, kan, bersama dengan kita tinggalkan makan, minum dan bergaul dengan isteri tu, kita jaga, kan, anggota-anggota badan kita daripada melakukan maksiat, maka insya-Allah, kan, insya-Allah selepas saja bulan Ramadan nanti, kan, untuk kita sembahyang berjemaah akan menjadi sangat mudah, kan. Sebelum ni kata Allah susahnya setiap kali nak bangun sembahyang subuh, kan, set dalam pukul 5.30 bangun pukul 7.30, kan. Pukul 8.30 lah, kan. Tapi insya-Allah, kan, kalau kita latihkan dalam bulan Ramadan ni, kita jaga, kan, latihan yang Allah Taala telah sediakan untuk kita ni, kita jalani latihan ni dengan sempurna, insya-Allah, kan, untuk mentaati perintah Allah SWT selepas di bulan Ramadan ni akan jadi mudah untuk kita, kan. Mudah untuk kita, dan untuk kita meninggalkan dosa pun akan menjadi akan jadi sangat mudah untuk kita, kan. Lepas ni insya-Allah, kalau sebelum ni, kan, susah untuk kita jaga kita punya mata, susah untuk jaga kita punya telinga, lidah ni gatal aja nak mengumpat, cakap aja pasal orang, maka yang kalau kita jaga kita punya bulan Ramadan dengan betul, insya-Allah, kan, lepas Ramadan nanti, kan, daripada bulan Ramadan ni akan berterusan sehinggalah Ramadan yang akan datang, kan, mudah untuk kita meninggalkan dosa, kan. Insya-Allah, semoga Allah SWT memberi kita kekuatan, kan, untuk menggunakan Ramadan yang telah disediakan kepada kita ni, kita gunakan dengan sempurna, kan, supaya dengan tu ia akan membuahkan hasil yang baik untuk kita pada tahun yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.